Adakah ini Myvi yang pertama dalam dunia buat hood design macam ni? Tak adalah, Zik malas nak claim sebenarnya. Nanti claim-claim tengok-tengok ada ke dekat pelusuk mana, pelusuk sini kan, dah buat macam Zik buat ni kan. Tak pernah nampak lagi lah ada orang yang buat macam ni. Cumanya Zik pernah nampak adalah ada orang yang pernah buat scoop FK8 dia letakkan dekat hood Myvi dan juga lagi satu scoop YRV. Jadi kenapa dia buat scoop yang macam ni? Okey, kalau korang nak tahu, selalunya Myvi ni hood ada dua jenis. Satunya adalah scoop untuk angin masuk dan lagi satu adalah lubang untuk angin daripada enjin panas tu keluar. Jadi korang boleh pilih antara dua. Lubang untuk angin masuk tu adalah contohnya macam Zik pakai ni lah. Jadi kalau contoh yang macam lubang untuk angin panas, yang tu selalunya pakai yang contoh yang macam design FL5, design Agana dan macam-macam lagi lah. Jadi untuk yang ini, scoop yang Zik pakai ni adalah scoop Mini Cooper R56. Macam mana Zik dapatkan? Okey, untuk hood ni Zik beli sebenarnya daripada Black Orange je. Hood ni dalam lebih kurang RM480. Lepas tu yang scoop ni pun Zik dapatkan, Zik cari-cari dapat Mini Cooper R56. Tak harga lingkungan dalam 200 lebih. Bila dah dapatkan scoop ni, Zik pergi ke puzzle body kit untuk kita customkan hood ni. Jadi untuk placement yang kat sini sebenarnya Zik dah ukur dah. Disebabkan intake enjin baru Zik ni ada di bahagian tengah. Intake dekat tengah ni dia perlukan angin daripada tengah lah. Sebelum ni Zik buat lubang intake dekat bahagian sini, dekat bahagian depan. Total untuk Zik habiskan buat yang ni siap dengan custom tak sampai RM1,000 lah untuk korang dapatkan hood yang jenis macam ni. Besi, fitting ngam, cun, padu.